Loceng perak dan naga sakti. Di sebuah lembah yang sentiasa dilitupi kabut nipis bernama Lembah Bayu, hiduplah seorang lelaki tua yang sangat dihormati bernama Tok Damin. Tok Damin bukanlah seorang yang biasa kerana dia merupakan seorang penjaga alam yang dikurniakan ilmu kesaktian untuk menyembuhkan luka dan menenangkan jiwa yang lara. Namun begitu, di sebalik kehebatan yang dimiliki, Tok Damin hanyalah seorang ayah yang sangat penyayang kepada isteri dan anak tunggalnya yang bernama Adika. Adika membesar sebagai seorang pemuda yang sangat segak. Bahunya sasar, wajahnya bersih dan senyumannya mampu mencairkan hati sesiapa sahaja yang memandang. Namun, terdapat satu kekurangan pada diri Adika, iaitu dia terlalu cepat berasa bosan dengan kehidupan yang tenang di kampungnya itu. Bagi Adika, kerja bercocok tanam dan membantu ayahnya mengobat orang kampung adalah satu pekerjaan yang terlalu lambat mendatangkan hasil. Adika bertanya kepada ayahnya tentang sampai bila mereka harus hidup begitu, hanya berbudi pada tanah dan menunggu musim untuk menuai. Tok Damin hanya tersenyum sambil tangannya ligat menumbuk akar kayu. Tok Damin berpesan bahawa tanah tidak pernah menipu dan apa yang ditanam dengan keringat itulah yang akan dituai dengan berkat. Dia turut mengingatkan Adika bahawa kekayaan yang datang sekelip mata selalunya akan pergi sekelip mata juga. Adika hanya mencebik mendengar kata-kata itu kerana dia tidak memahami falsafah ayahnya. Suatu hari, Adika berkelana ke sebuah pekan yang terletak jauh di seberang sungai. Pekan itu sangat sibuk, bising dan penuh dengan warna-warni yang tidak pernah dilihatnya di Lembah Bayu. Di satu sudut yang tersorok, dia melihat sekumpulan lelaki sedang bersorak di sekeliling sebuah bulatan. Itulah gelanggang merah, iaitu tempat sabung ayam yang paling terkenal di situ. Adika terpaku melihat bagaimana sekeping emas boleh bertukar tangan hanya dalam tempoh beberapa minit. Matanya berbinar memikirkan betapa mudahnya mereka mendapat emas sebanyak itu hanya dengan seekor ayam. Keesokan harinya, Adika tidak lagi pergi ke kebun. Dia mencuri wang simpanan ibunya dan membeli seekor ayam hutan yang mempunyai bulu berkilat seperti tembaga. Dia menamakan ayam itu Si Kilat. Pada mulanya, Tuah memang menyembelahi Adika apabila Si Kilat menang berturut-turut dalam setiap perlawanan. Adika mula memakai pakaian sutra yang mahal, makan di kedai-kedai mewah dan sering dipuji rakan-rakan barunya. Namun, seperti yang pernah dipesan oleh Tok Damin, api perjudian itu sebenarnya membakar dalam diam. Pada suatu malam yang malam, Adika telah mempertaruhkan segalanya untuk barang kemas ibunya yang terakhir untuk satu perlawanan besar. Malangnya, Si Kilat telah tewas. Ayam itu mati terkulai dan maruah Adika hancur seketika. Dalam sekelip mata sahaja, Adika bukan sahaja kehilangan semua wangnya, malah dia kini dibebani hutang yang menggunung kepada lintah darat di pekan tersebut. Adika pulang ke rumah dengan wajah cekung dan tidak berani untuk menatap mata ibunya. Hutangnya mula dicari hingga ke pintu rumah, sehingga membuatkan keadaan menjadi gawat. Tok Damin yang mengetahui segalanya tidak marah. Sebaliknya, dia hanya memandang anaknya dengan pandangan yang sayu. Adika melutut di hadapan kaki ayahnya sambil menangis dan memohon pertolongan kerana dia takut akan dibunuh jika tidak membayar hutang tersebut. Tok Damin mengeluh berat. Dia tahu dia perlu melakukan sesuatu demi kasihnya kepada darah daging sendiri. Malam itu, Tok Damin mendaki puncak kabus dan duduk bersila di hadapan sebuah gua yang mengeluarkan cahaya kebiruan. Dengan loceng perak di tangan kanan dan mantra purba di bibir, Tok Damin memanggil penghuni gua tersebut iaitu Sang Naga Sakti. Gua itu bergegar hebat sebelum seekor naga besar yang kulitnya dipenuhi sisir emas dan permata keluar dengan perlahan-lahan. Naga Sakti bertanya kepada Tok Damin tentang tujuan kedatangannya. Tok Damin menceritakan tentang anaknya yang telah tersesat jalan akibat perjudian dan memohon bantuan untuk melunaskan hutang tersebut agar Adika berpeluang untuk bertaubat. Naga Sakti diam sejenak sebelum menggeliat sehingga bunyi geseran sisiknya kedengaran seperti bunyi muzik yang indah. Tiba-tiba, beberapa kepingan emas dan butiran intan jatuh daripada celah sisiknya. Naga Sakti berpesan agar harta itu dijadikan ujian dan bukannya sebagai penyelesaian semata-mata. Tok Damin membawa pulang harta itu dan melunaskan semua hutang Adika.
Adhika. Dia memberi amaran keras kepada Adhika supaya tidak lagi menjejakkan kaki ke gelanggang judi, dan Adhika berjanji dengan bersungguh-sungguh. Tetapi janji seorang penjudi seringkali hanyalah seperti tulisan di atas air. Sebulan kemudian, keinginan untuk menang semula mula menghantui diri Adhika. Dia juga telah mencuri dengar perbualan ayahnya tentang bagaimana harta itu diperoleh daripada naga sakti. Nafsu tamak Adhika kini menjadi lebih besar daripada rasa takutnya. Dia terfikir, buat apa menunggu pemberian naga itu kalau dia boleh memiliki naga itu sendiri. Adhika kemudiannya mencuri loceng perak ayahnya ketika Tok Damin sedang solat malam dan mendaki puncak kabus sendirian. Sesampainya di sana, dia membunyikan loceng itu dengan hati yang berdebar. Apabila naga sakti keluar, Adhika tidak meminta dengan sopan. Sebaliknya, dia menjerit menuntut lebih banyak emas kerana mahu menjadi orang terkaya di seluruh Nusantara. Naga sakti berasa sangat kecewa kerana dapat membaca hati manusia yang kotor itu. Namun, naga itu tetap menggeliat untuk memberikan harta. Ketika naga sakti sedang berpaling untuk kembali ke dalam gua, Adhika tengah pantas mengeluarkan sebilah golok yang telah disapu racun dan memotong hujung ekor naga tersebut. Adhika menyangka bahawa di dalam ekor itulah tersimpannya semua rahsia emas naga itu. Naga sakti menyerang hebat sehingga bunyinya memecah kesunyian malam. Darah naga yang mengalir keluar itu berwarna keemasan yang membara. Naga itu berpaling dengan mata merah menyala sambil memarahi Adhika sebagai manusia yang tidak tahu bersyukur. Dengan satu hembusan nafas berapi, naga sakti membakar kawasan sekeliling. Adhika cuba melarikan diri, namun dia tetap terkepung oleh api sakti tersebut sehingga tubuhnya rebah dan menjadi abu di atas puncak gunung. Tok Damin sampai di puncak apabila segalanya sudah terlambat. Melihat abu anaknya, hati Tok Damin hancur luluh. Dia merayu kepada naga sakti agar mengampunkan kesalahan anaknya dan menghidupkan semula Adhika supaya dia berpeluang melihat dunia dengan mata hati. Naga sakti memandang ekornya yang terputus, lalu memberikan syarat bahawa dia akan menghidupkan Adhika jika ekornya bersambung semula. Namun, Adhika tidak boleh lagi hidup bersama ayahnya kerana dia perlu belajar erti tanggungjawab. Tok Damin bersetuju dengan syarat tersebut. Dia meletakkan tangannya pada ekor naga itu dan membacakan mantra penyembuh yang paling agung. Cahaya putih menyelubungi puncak gunung dan dalam sekelip mata, ekor naga itu pulih seperti sedia kala. Abu Adhika juga perlahan-lahan bercantum semula membentuk tubuh manusia. Adhika terjaga dengan nafas yang tercungap-cungap dan terus menangis memohon maaf kepada ayah dan naga sakti atas segala kesalahannya. Tok Damin memegang bahu anaknya dengan lembut. Dia memberitahu Adhika bahawa taubatnya diterima. Namun, Adhika perlu belajar hidup sendiri dan mencari kekuatan melalui kerja keras. Tok Damin kemudian memacakkan tongkat kayunya ke tanah dan tiba-tiba bumi terbelah. Dari rekahan itu, air keluar dengan sangat deras sehingga membentuk sebuah sungai yang sangat lebar dan dalam. Sungai itu kini menjadi sepadan yang memisahkan puncak kabus dengan lembah Bayu. Tok Damin menjelaskan bahawa itulah sempadan antara masa lalu dan masa depan Adhika. Adhika diarahkan untuk pergi ke seberang dan menjadi manusia yang berguna di bawah didikan naga sakti itu. Tok Damin berjanji bahawa apabila hati Adhika benar-benar suci, sungai itu akan menjadi cetek semula untuk dia menyeberang pulang. Adhika memandang ayahnya buat kali terakhir sebelum sungai itu menjadi terlalu luas untuk diloncati. Dia kini tinggal di lereng gunung untuk belajar tentang rahsia alam. Sementara Tok Damin pulang ke lembah dengan harapan anaknya akan kembali suatu hari nanti sebagai seorang lelaki yang berjiwa besar.